Kasu-kasu. Tengah makan nasi kerabu ke? Tak nampak ke tengah makan char kway teow ni? Antara yang best dekat Suara Rasa, char kway teow kita. Char kway teow kita ada udang, nampak udang ni? Masya Allah udang kita. And then yang paling best dekat Suara Rasa ni kita ada parking. Hampa boleh datang dengan family ramai-ramai dekat Suara Rasa sejam RM3 sahaja. Tak jatuh pula ular ni. Antara lunch yang best dekat Suara Rasa ni kita punya special char kway teow. Kita ada udang, kita ada vegetable, kita ada kerang. Harga dia memang mahal. So siapa yang nak datang, kita buka daripada 7 pagi sampai pukul 11.30 malam. Kalau just minum kopi, ais, ni. Yang paling best kita ada kerang guys. Sedap kan? Char kway teow kita. Tengoklah depa ni. Suruh dengan suruh depa ni. Kalau hampa dapat macam ni kat Suara Rasa, hampa marah dia. Pulak besar-besar hampa. Aku lagi jemput Mai, kita buka 7 pagi sampai 11.30 malam. Hot selling kita char kway teow dengan roasted chicken rice. Jemput Mai ramai-ramai kan. Mention nama.